perbezaan Proton X50 spek eksekutif berbanding spek flagship. Eksekutif paling low spek, flagship paling full spek. Proton X50 facelift version terbaru ni mempunyai 3 pilihan spek: eksekutif, premium dan juga flagship. Cuma dalam video kali ni kita nak fokuskan perbezaan untuk yang paling full spec, flagship, dan yang paling lower spec, eksekutif. Kita akan tengok perbezaan dari segi luaran dan juga perbezaan dari segi dalaman. Okey, sebelum saya terangkan lebih lanjut berkaitan perbezaannya, saya nak maklumkan kepada anda kita buka package zero deposit, zero bayaran muka untuk Proton X50. Ambil kereta anda hari ni, 1 sen pun tak keluar modal, bayaran bulanan, bulan-bulan berikutnya baru mula bayar. Buy now, pay later. Kita nak bantu anda yang tak ada bajet yang besar untuk bayar 10% down payment. Anda tak perlu bayar apa-apa, tak perlu keluar duit 1 sen pun, ambil kereta terus bayaran bulanan. Okay, untuk Proton X50 flagship dan eksekutif ni, persamaannya dulu saya nak ceritakan persamaan dulu. Menggunakan enjin yang 100% sama. Eksekutif lower spec pun sama, flagship pun sama. Dari segi performance, pickup, power engine memang sama 100%. Yang kedua persamaannya daripada size body. Luasan kabin dalam, luasan boot belakang, bonet belakang sama sahaja. Design body pun sama sahaja. Perbezaan kita boleh refer pada aksesori dan juga safety features lah. Jom kita tengok perbezaan dari segi luaran dulu. Untuk design sudut pandang sisi hadapan, kita tengok design bumper, lampu, grill, logo depan sama sahaja untuk eksekutif dan juga flagship. Sama sahaja. Cuma dekat bahagian depan ni, bawah pada logo Proton tu ada kamera untuk Proton X50 flagship ni. Untuk eksekutif dia tak ada kamera. Sebab apa? Untuk eksekutif dia tak ada 360 kamera, dia hanya ada reverse kamera sahaja. Flagship dia datang dengan 360 kamera. 360 kamera dia akan ada kamera depan, tepi dan belakang. Yang kedua kita tengok pada windscreen. Cermin depan ni dia ada satu lagi kamera untuk ADAS sensor. Flagship dia ada, boleh tengok kat sini dia ada kamera. Untuk eksekutif sini, bahagian sini kosong je, tak ada kamera. Ini untuk ADAS, Advanced Safety Features, untuk sensor dia. Dari sudut pandang sisi tepi, kita tengok perbezaan pertama pada design rim dan size rim. Untuk eksekutif, design rim dia seakan-akan sama seperti flagship, tapi dia ada perbezaan sedikit lah. Okay, untuk flagship ni, dia punya design rim ni dia ada gerigi sikit. Kat sini boleh tengok. Kalau tengok close up, tengoklah perbezaan dia. Dari segi warna sama dual tone dan saiz berbeza. Untuk eksekutif 17 inci saja saiz rim dan tayar. Untuk flagship 18 inci saiz dia, rim dan tayar dia. Seterusnya kita tengok pada side mirror. Untuk side mirror eksekutif bahagian bawah dia kosong saja. Flagship bawah side mirror ada kamera 360. Macam saya kata tadi, eksekutif dia ada reverse camera, belakang saja kamera. Flagship 360 kamera, depan, tepi, belakang. Bahagian tepi dia ada bawah pada side mirror ni. Dan warna side mirror untuk flagship ni berwarna hitam sebab flagship dia dual tone color. Roof dan side mirror hitam, body color lain. Kalau untuk eksekutif, body warna putih, roof pun warna putih, side mirror pun warna putih. Flagship kalau body warna putih, side mirror dan roof mesti warna hitam, ataupun warna merah, side mirror dan roof mesti warna hitam. Dual tone konsep untuk flagship. Dan kalau anda boleh lihat bahagian bumbung, bahagian roof untuk flagship ni dia ada 2 besi kiri dan kanan, roof rail, roof rack dia. Dan di bahagian tengah ada sunroof. Untuk eksekutif, bumbung atas dia kosong je, tak ada besi tu, tak ada roof rail. Dan sunroof pun tak ada. Sunroof hanya terdapat pada flagship sahaja. Seterusnya kita tengok pada sisi pandang sudut belakang. Untuk bahagian belakang, lampu konsepnya sama. Sekarang trending lampu menyambung kiri dan kanan kan, panjang line dia lampu belakang. So sama, even anda pilih eksekutif pun anda dapat design lampu yang sama seperti flagship. Memang sporty looking design lampu yang macam ni, memanjang belakang. Cuma untuk spoiler eksekutif menggunakan jenis design yang seperti version lama Proton X50 RC version lama. Untuk flagship dia guna design spoiler yang baru seperti double layer. Anda boleh lihat ni spoiler flagship ni dia double layer. Untuk design bumper belakang, kedua-duanya sama, menggunakan design yang sama dan datang dengan konsep quad exhaust, 4 exhaust belakang. Ini bukan dummy, jangan pegang, memang panas. Eksekutif pun design bumper 4 exhaust sama, flagship pun
sama sahaja. Seterusnya kita nak tengok perbezaan dari segi dalaman pula. Sebelum tu, untuk anda yang belum subscribe ke channel YouTube saya, minta tolong subscribe, tekan button subscribe. Banyak lagi video-video info berkaitan kereta Proton yang saya akan upload video selepas ni. Semoga bermanfaat untuk anda. Terima kasih untuk anda yang sudi subscribe ke channel YouTube saya. Perbezaan dalaman untuk executive dan juga flagship. Untuk bahagian pintu driver sebelah kanan memang ada button untuk adjust windows dan juga side mirror, sama sahaja. Untuk flagship executive sama sahaja. Dan untuk push start button, walaupun anda pilih executive yang paling lower spec, paling rendah harga pun anda dapat push start button, sama macam flagship. Sekali pandang, design dashboard yang executive ni berbanding flagship sama saja. Perbezaan kita boleh nampak ketaranya pada warnanya. Sebab untuk flagship ni dia datang dengan konsep dual tone warna, maroon dan juga warna gelap. Untuk executive anda tak ada lining warna maroon, tak ada. Untuk meter cluster, kedua-duanya menggunakan digital meter. Version lama lower spec anda dapat meter analog. Version baru even executive pun anda dapat digital. Okey, dan size screen IHU dia, radio touchscreen ni 14 inci. Sangatlah besar. Konsep dia macam anda letak laptop satu kat dashboard situ. Executive pun sama, flagship pun sama. Dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Apps tu ada dalam IHU dia, ada dalam skrin ni. Itu apps yang paling popular yang selalu customer tanyalah. Even anda pilih yang executive pun dapat skrin yang besar, ada Apple CarPlay, Android Auto ada dalam ni. Dan lain-lain, Spotify, internet, dan dalamnya ada internet. Okay, dalam IHU ni dia ada SIM card dia sendiri. Anda dapat internet percuma selama 5 tahun. Even pilih yang executive ataupun flagship sama sahaja. Berbaloi lah. Walaupun anda pilih executive mahupun flagship. Untuk design seat executive dan flagship sama sahaja. Bentuk dia tu, cuma dari segi material dan warna sahaja berbeza. Untuk executive, material dia fabric, dia kain. Untuk flagship, leather seat. Okay, kulit. Dan dual tone warna lah, warna maroon dan juga warna gelap. Cuma untuk X50 flagship ni, seat untuk driver boleh adjust dengan button. Dia power seat lah. Untuk executive, nak adjust seat tu manual saja untuk driver side. Untuk bahagian belakang pun sama, executive dan flagship pun sama. Bahagian belakang ada aircon belakang So cepat sejuk lah untuk passenger bahagian belakang. Untuk design steering, flagship pun sama, executive pun sama. Dan konsol tengah ni desainnya sama untuk executive dan flagship. Cuma untuk flagship ni, di bahagian tengah konsol ni dia ada wireless charger. Okay, letak je handphone yang support wireless charger, dia terus charge. Untuk executive dia tak ada wireless charger. Boleh guna wire lah, wire USB untuk connect. Dari segi keluasan kabin dalam, keluasan untuk passenger dalam sama sahaja untuk executive dan juga X50 flagship. Dan bonet belakang, boot belakang pun keluasannya sama. Pilih paling lower spec pun boot dia besar, flagship yang full spec pun boot dia besar. Dari segi safety features, yang best dia berbanding version lama, version baru Proton X50 FL ni, even yang paling lower spec executive pun Proton bagi ADAS, Advanced Safety Features. Boleh lihat ini list ADAS yang terdapat pada executive. Cuma berbanding flagship yang full spec, ADAS yang terdapat pada flagship lebih banyak lah. Okay, tapi kalau kita compare yang version lama Proton X50 RC, lower spec tak ada ADAS, dia ada basic safety saja. So yang version baru ni harga pun mampu milik, siap dengan advanced safety features walaupun anda pilih yang paling lower spec executive. Dan ini saya attach perbezaan lebih lanjut untuk ketiga-tiga pilihan spek. Boleh tengok table ni Okay, kalau kurang jelas anda boleh WhatsApp saya, nanti saya send yang PDF punya, yang boleh zoom punya lagi jelas lah. Ini perbezaan lebih spesifik lah untuk ketiga-tiga pilihan spek X50 Executive, Premium dan juga Flagship. So itulah serba sedikit saya nak explain berkaitan perbezaan Executive dan juga Flagship. Next video saya akan upload perbezaan Premium dan juga Flagship. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube saya, nanti senang untuk anda tonton video-video seterusnya. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk anda. Boleh share kepada rakan-rakan anda yang tengah survey nak membeli Proton X50. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum.